Dan bagi saya, seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum daripada ini berulang kali, sama ada Najib bersalah atau tidak dari segi undang-undang jenayah dalam kes SRC maupun kes 1MDB, titah addendum dari segi perlembagaan dan undang-undang, pandangan perundangan saya adalah beliau berhak kepada perintah semakkan kehakiman di Pohon. Jadi itu pendapat saya, konsisten daripada awal sejak isu itu berbangkit 1 April 2024 berkaitan titah addendum 29 Januari 2024 sampai sekarang. Saya tidak akan terkejut dan saya percaya beliau sepatutnya diberi titah addendum. Sebab walaupun ramai rakyat tidak bersetuju dengan titah addendum untuk penjara dari rumah, tetapi itu adalah budi bicara mutlak ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong yang dibenarkan di bawah perlembagaan. Kalau kita tak setuju dengan kuasa tersebut, maka kita cuma boleh ubah melalui pindaan yang betul kepada perlembagaan. Selagi ianya ada di dalam perlembagaan, selagi itu ianya sah, walaupun ramai tidak boleh menerimanya. Ya? So itu pendapat saya. Keputusan di tangan mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Sekian, wallahu a'lam.